bagaimanakah kalau kita mendapat nikmat iman, kemudian kita mendapat nikmat berupa panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan panggilan itu Allah jemput kita itu, Allah terima pula kita. Ya pastilah adalah undangan yang ya pastilah undangan ataupun jemputan yang paling istimewa dan paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat iman dan Islam yang terus dapat kita nikmati pada hari ini, dan juga di atas nikmat nyawa, masa dan kesempatan kita untuk beribadah, berbakti di atas muka bumi ini sebagai seorang hamba. Dan alhamdulillah, selawat dan salam buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi yang kasih kepada kita umatnya, yang sentiasa memikirkan keselamatan dan kesejahteraan kita umatnya. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada yang terus bersama dengan kami dalam audio siar ataupun podcast Bicara Faizin ini, mana kita banyak membicarakan tentang perkara yang berkaitan dengan ibadah haji ataupun umrah, dan kita menjemput tetamu-tetamu istimewa yang akan bercakap tentang pengalaman, perkongsian, tips, ataupun apa saja mm, perkara-perkara yang baik, insya-Allah untuk kita kongsikan kepada pendengar-pendengar di luar sana. Jadi hari ini kita tak nak bincang tentang statistik, kita tak nak bincang, kita tak adalah nak promosi umrah sangat kan. Cuma saya nak mulakan dengan satu pertanyaan. Saya nak mulakan dengan satu persoalan. Pernah tak kita terfikir ataupun terlintas uh, perjalanan ke Baitullah itu? Apakah ia satu rezeki jemputan ataupun usaha kita sendiri? Kan kadang-kadang kita tengok ada jiran ke, kawan kenalan kita yang kita tahu mereka tu tak berharta, mereka tu tak berkemampuan, tetapi mereka dah sampai menuju Baitullah. Bahkan kita tengok diri kita sendiri, aku ni kerja ada, kan, duit pun ada, dah cuba simpan, dah menabung, tapi tak sampai-sampai. Bahkan yang lebih malang ataupun lebih sedih lagi, yang kita lihat betapa ramainya yang berlaku sekarang ini, dah bayar package, dah keluarkan belanja, tapi tetap tidak dapat sampai ke Baitullah. Kerana apa? Kerana mungkin telah diperdaya dan sebagainya. Jadi inilah yang kita nak bincangkan pada hari ini bersama dengan tetamu istimewa kita. Apakah perjalanan ibadah umrah ini adalah satu jemputan atau macam mana? Dan sudah tentulah soal rezeki ini sangat rapat dengan kita seorang Muslim. Dan kita kena ingat, Baitullah itu bukanlah milik travel agency. Baitullah itu bukan milik kami mutawif ke, ataupun petugas-petugas tanah haram ke, tidak. Ataupun milik mana-mana negara. Tapi Baitullah itu, Kaabah itu adalah hak milik Allah. Jadi sudah tentulah, bila ada tuannya, kita nak menjadi tetamu, apakah kita sudah cukup bersedia ataupun ada rezeki, direzekikan untuk menjadi tetamu Allah itu sendiri. Jadi yang bersama-sama dengan saya pada hari ini, insya-Allah, tetamu jemputan kita dalam Bicara Faizin pada hari ini iaitu Al-Fadil, mutawif kita, insya-Allah, yang di luar sana, yang bersama dengan Faizin dah biasa berkenal lah dengan Ustaz Syahrul Naim kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, Apa khabar Ustaz? insyaAllah. Sihat? Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Nampak macam baru sampai daripada Mekah katanya ni. Alhamdulillah, dalam kurang lebih 6 hari dah, 7 6 hari, hari. masya-Allah. 27 hari bulan sampai Malaysia, Sama-sama. alhamdulillah. Okay, masih baik, masih ada lagi lah orang kata apa? Vibe-vibe Kesan-kesan Haramain debu-debu tu masih ada lagi lah. Vibe-vibe Haramain tu apatah lagi kan, kita menutup perjalanan ziarah tempoh hari bersama dengan jemaah dengan program ziarah Badar. Masya-Allah. Jadi Badar sekarang ni, katanya sekarang dah musim panas saya. Betul Jadi sekarang. macam mana tu pergi Dan tu? dimaklumkan Okay. tempoh hari sewaktu berada di sana, kami di bawah syarikat kami mendapat khabar bahawasanya
2 kematian dalam satu hari bagi jemaah Malaysia. Bagi jemaah Malaysia Ya, ketika itu. ketika itu di Mekah Maksudnya Al-Mukarramah. faktor cuaca Antara ataupun macam faktornya mana? pastinya cuaca, Cuaca lah. tapi yang utamanya pastilah seperti mana undangan, begitu jugalah kematian. Kalau Allah undang sana untuk meninggal di sanalah tempat dia. Masya Allah. Begitulah. Dalam kita menjadi tetamu Allah ni, rezeki, ajal, jodoh, semua itu telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Betul Ustaz? Jadi Ustaz, tajuk kita, perbincangan kita hari ni, kita nak bincang ni tentang jemputan ke Baitullah. Apakah ianya rezeki ataupun kita kata dia adalah usaha kita ataupun macam mana Ustaz? Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya syukur atas undangan daripada guru saya, Masya merangkap Allah. sahabat seperjuangan Fadil Ustaz Haji Abu Leeds, atas undangan bersama bicara Faizin ini. Alhamdulillah. Pertanyaan berkaitan tentang undangan ataupun jemputan ini, pertama kita perlu faham akan konteks jemputan itu. Jemputan ini adalah ataupun undangan ini membawa maksud pelawaan seseorang kepada seseorang. Jadi di dalam tajuk pada hari ini, undangan daripada Allah, jemputan daripada Allah. Bila kita nyatakan di dalam kehidupan kita, ia akan membawa makna yang lebih besar dan lebih istimewa. Kerana apa? Kerana undangan yang kita sedang terima ataupun undangan yang sedang diberikan kepada kita ini adalah undangan raja kepada segala raja. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalaulah hari ini kita katakan kita dapatkan satu nikmat yang besar sahaja daripada Allah, iaitu iman, ia sudah membawa maksud Allah cinta pada kita. Ya. Bagaimanakah kalau kita mendapat nikmat iman, kemudian kita mendapat nikmat berupa panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan panggilan itu Allah jemput kita itu, Allah terima pula kita. Ia pastilah adalah undangan ataupun jemputan yang paling istimewa dan paling besar. Dan ia menjadi harapan. Pasti ia menjadi harapan kepada seluruh hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Jadi bila kita menyebutkan tentang undangan, tentang seruan, berarti seruan itu untuk bertamu di rumah Allah itu sendiri, saya yakin telah lama dikumandangkan. Jadi seruan yang diperintahkan oleh Allah itu, kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit macam mana kisah panggilan kepada seruan untuk menziarahi Baitullah ini. Alhamdulillah. Allah SWT berfirman seperti mana kata Al-Fadhil Ustaz Abu Lid tadi, memetik surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran. surah Ali Imran, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada manusia, walillahi 'alan nas, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, hajjul baiti, datanglah, berhajilah kalian kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, man istata'a ilaihi sabila, kepada mereka yang diberikan istita'ah, diberikan jalan keluar, diberikan jalan kemudahan, atau dipanggil dalam konteks yang sekarang kita faham, istita'ah. Dan istita'ah ini kadang jemaah ataupun masyarakat, manusia sering salah faham tentang maksud istita'ah. Mereka lebih melihat istita'ah itu harta. Jadi istita'ah ni sebenarnya apa maksud secara Itu bahasa membawa Melayu maksud, kita yang mudah bahasa faham macam Melayunya mana? kemampuan. Oh, kemampuan. Kemampuan. Ya, kemampuan ini pula diberikan pencerahan oleh para alim ulama, para mufti.
dan juga di dalam Mudzakarah Tabung Haji menyatakan kepada kita bagaimanakah kaedah istita'ah itu diukur dan mengambil beberapa aspek sampingan tambahan. Antaranya istita'ah dari segi kesihatan, istita'ah dari segi harta, istita'ah dari segi kemampuan, dan banyak. Jadi kita nak bahaskan satu persatu mungkin mengambil masa yang panjang, tetapi kita boleh singkatkan sini, saya boleh ringkaskan secara mudah. Seringnya jemaah salah faham itu di mana dalam segi istita'ah ini mereka menganggap tiadanya harta. Hanya tiada harta. Tetapi ketiadaan harta itu mereka menilai adalah kerana mereka sendiri tidak menyediakan duit ke sana. Jadi mereka menyangka kemampuan itu tiada di sisi mereka dengan ukuran mereka sendiri. Sedangkan paling mudah untuk diukur akan kemampuan itu untuk kita menerima panggilan Allah ini adalah sekira-kiranya begini Ustaz, paling mudah. Kita pergi bayar tiket, bayar package, ikut mana-mana travel, harga tersebut kita mampu bayar dan yang kita tinggalkan amanah kita di Malaysia, yakni keluarga kita, anak kita atau isteri kita ataupun ahli keluarga kita yang kita tanggung mampu untuk makan dan minum selama kita tinggalkan mereka, selama kita bermusafir tersebut. Dan kemudian mereka itu aman dan kita juga ketika bermusafir di rumah Allah, kita juga mampu makan dan minum, ada sedikit perbelanjaan dan kemudian kita mampu untuk pulang dalam keadaan selamat. Itu adalah istita'ah yang paling mudah. Dan istita'ah ini menurut saya di dalam keadaan masa ini sebenarnya banyak yang mampu. Segi sudut harta lah. Ya, dari segi sudut harta. Ini juga menjawab kerana statistik sekarang ini golongan muda memandang untuk pergi ke umrah ini, dia hanya pandang undangan tersebut, memandang betul-betul undangan tanpa adanya usaha dari diri mereka sendiri. Sedangkan kalau masalah kewangan, Ya, handphone kat tangan tu lebih mahal. ya betul. Itu yang kita katakan tadi Ustaz. Itu yang kita katakan. Terkadang seseorang mengatakan dia tidak mampu, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu teguran yang lembut dengan Allah datangkan kita mampu membeli kenderaan, kita mampu membeli rumah, kita mampu untuk membeli segala barang-barang peribadi yang kalau secara halusnya kalau kita hitung mungkin ia sudah menyamai dengan satu package umrah. Bahkan kadang-kadang sangat kurang lagi. Benar. Jadi itulah yang saya katakan manusia ataupun masyarakat masa kini kurang faham daripada maksud istita'ah tersebut. Bukanlah dia membawa maksud mereka tidak faham, tetapi perlu diberikan penjelasan yang lebih tentang maksud daripada istita'ah itu. Jadi saya ambil istita'ah dari segi harta itu saja sebagai rujukan untuk makluman masa kini yang orang salah faham. Biasanya kan dari segi harta, kalau dari segi kesihatan dan yang lain-lain insya-Allah semuanya faham. Tapi dari segi harta ini terkadang contoh saya bagi contoh Ustaz. Ada orang ada dalam 30,000 dalam akaun, tapi dia masih merasakan dia tak mampu pergi umrah. Ada orang dia ada 10,000 dalam akaun, tapi dia rasa dia dah boleh pergi umrah. Ini istita'ah. Ini di mana letaknya istita'ah itu kepada seseorang itu sendiri. Sebab itu saya katakan kepada jemaah yang sering saya bawa, sering saya bimbing, paling mudah nak tahu kita ni boleh buat umrah, kita pergi, kita selesaikan bayaran, kita punya tanggungan di Malaysia selesai, kemudian kita pulang pun dalam keadaan aman dan baik, serta kita masih mampu hidup, survive, setelah kita pulang. Cukup, itu dah sampai tahap kadar istita'ah tersebut. Betul lah Ustaz. Sebab kadang kita lihat ramai orang salah faham tentang konsep soal istita'ah satu. Kemudian soal rezeki tu satu kan. Sebab rezeki ni Allah nak bagi ni kadang bukan dalam bentuk nilaian mata wang ringgit sahaja kan. Sebab kadang-kadang boleh jadi juga. Yalah, tak ada wang ringgit pun boleh juga dijemput menjadi tamu Allah kan. Tak ada wang ringgit pun boleh makan juga. Tiba-tiba kawan belanja. Kan? Ada kenduri tak berhenti tiap-tiap hari kat kawasan perumahan ke kan. Jadi begitulah soal rezeki ni kita tak boleh
sempitkan dia punya pemikirannya, dan juga dan bila bersentuh tentang bab istitaah tadi ni Ustaz, antara benda yang sekarang ni kita lihat kan, sekarang mutakhir inilah, apabila pihak Saudi sendiri kan, Ustaz kan baru pergi pergi bertugas juga di musim haji, saya ada fahamkan Ya, Ustaz bertugas di musim haji alhamdulillah. Cuma berlainan bidang sedikitlah kita bertugas Masya-Allah. tu, tapi tetap berada dekat sana melihat keadaan jemaah melaksanakan haji. Cuma dapatlah, cuma untuk bersama mereka dalam ibadah tersebut, untuk tahun ni tidak diberikan peluang lagi oleh Allah Maksudnya, SWT. Cuma eee, dapat merasai suasana, menyantuni mereka dan menyantuni mereka menguruskan, dalam barang-barang logistik, logistik, bahagian masya-Allah. logistik. Jadi Alhamdulillah. kalau Ustaz tengok kan, macam, apa yang berlaku sekarang kan, syarat untuk pergi haji tu pertama istitaah lah, kan kita sebut. Istitaah tu selain daripada kita kata adanya duit, kesihatan, dan tentu satu lagi yang paling besar, paling utama sekarang ni adalah giliran lah, kan. Jadi bila kita kata giliran, itu juga termasuk dalam istitaah. Apakah, eee, ada cara lain ataupun jalan lain yang mungkin, jemaah-jemaah ni, dapat jadi tetamu ke dan sebagainya, selain daripada yang jalan biasa yang kita lihat, apa nama, dengan, kerajaan yang uruskan ni dengan tabung haji dan sebagainya kan? Jadi menurut apa yang saya faham, bagi menjawab akan soalan Ustaz Abu, kaitan mutakhir ini mereka memang, kita menunggu dan menunggu, menanti giliran daripada tabung haji lah. Mereka yang menyusun atur pergerakan tersebut. Mereka yang menyusun atur, dan meletakkan giliran melalui dalam satu aplikasi mereka tijari, untuk jemaah, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat melaksanakan haji baik di mana-mana negara, bergantung kepada aplikasi negara masing-masing. Apakah ada jalan keluar ataupun, plan B daripada, selain daripada kaedah yang sering berlaku ini, kaedah yang semasa ini? Ada. Kerana daripada Saudi sendiri mereka meletakkan jenis-jenis visa yang boleh melaksanakan haji. Antaranya visa mujamalah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya masih ada cara yang lain. Masih ada cara yang lain, dan cara tersebut masih lagi sah. Masih lagi sah. Jadi tapi Uh, tetaplah terikat dengan Betul, tetap terikat dengan kos ketetapan dan yang juga telah ketepatan. diberikan oleh Arab Saudi kepada kita. Sebagaimana kita istilah kata datang, mahu tak mahu mungkin ada persoalan yang timbul di kalangan para masyarakat. Ustaz, kita nak pergi haji, kita bukan nak pergi Arab Saudi. Kita bukan nak pergi, negara mereka. Kita hanya nak pergi tempat ibadah yang telah Allah berikan, tetapkan pada kita. Kita hanya nak cukupkan rukun iman, rukun Islam yang kelima ini. Jadi, kenapa dipersulit? Jadi saya pun pernah juga tertanya soalan ni, Ustaz. Saya pun pernah berlegar di dalam pemikiran saya soalan ni. Ya, betul. Kenapa dipersulitkan kita tidak seperti dahulu? Akhirnya saya pernah tanyakan soalan ini kepada salah seorang orang yang telah pun bekerja lama di dalam Saudi. Ah, Mereka berpuluh tahun telah bekerja di Saudi. Saya tanyakan kenapa pula adanya giliran, bahkan orang kau sendiri ada giliran. Orang mereka sendiri ada giliran, Ustaz. Maksudnya mereka Ah. pun tak boleh sewenang-wenangnya Ya, masuk tidak boleh pergi. sewenang-wenangnya untuk terus buat Hmm. walaupun mereka duduk dekat situ. Ya. Hmm. Jadi saya tanya kenapa? Pertama kata mereka, diberikan had limit, untuk masuk ke dalam tanah haram untuk mengerjakan haji agar tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Salah satunya adalah, eee, bahagian dalam bab kematian. Dalam bab kematian, kalau jemaah tersebut datang daripada negara luar tanpa melalui rekod yang sah, mereka susah nak dapat tahu latar belakang jemaah ini daripada negara mana, dan mereka sukar untuk, melakukan proses pengebumian dan sebagainya. Kemudian, kalau mereka tidak mendata jemaah yang datang, dari segi kesihatan, maka mereka akan kurang kaki tangan pekerja yang dapat menguruskan jemaah sewaktu musim haji. Jadi banyak aspek yang perlu kita fikirkan.
Bukan kita hanya fikirkan keadaan diri kita saja, yang penting kita dapat haji ustaz. Yalah. Kita tak boleh begitu. Kerana apa? Kerana kita berada kepada ketentuan konon yang telah ditetapkan oleh kerajaan Saudi. Maka setiap tahun yang kita sering dengar dan melalui rekod-rekod yang saya tahu dan saya yakin ustaz juga tahu, kebiasaannya dalam 2 juta. 2 juta jemaah dalam satu musim haji. Dan mereka memang sekarang sedang bergiat keras untuk menambah baik dari masa ke masa, eee, Menambah bilangan jemaah. menambah bilangan, menambah baik prasarana, menambah baik kemudahan. Memang memerlukan masa, memerlukan tempoh yang lama. Mereka target untuk semakin memperbanyak. Jadi daripada 2 juta ini jemaah Malaysia boleh dapat daripada mana? Pertamanya, jemaah Malaysia boleh melalui kaedah tamu haji. Kemudian kalau dia ada rezeki yang lebih, visa mujamalah tadi. Dan kalaulah dia ada kaedah yang lain, dia boleh mendapatkan visa yang lain, satu lagi dia panggil visa furada. 3 lah yang sebatas saya tahu ustaz. Itu Furada tu jemputan rasminya tu Ya, daripada ya, kerajaan. pun boleh juga. Cuma kedua-dua ini amat sukar lah. Orang Yang paling mudahnya visa haji lah. Visa haji daripada negara masing-masing Jadi kan. itu tetaplah tertakluk kepada rezeki juga. Ya, ya benar. Ia tidak lari. kita nak- Sebenarnya ketiga-tiganya tak lari daripada rezeki. Daripada rezeki. Kalau kita perhalusi 33,000 jemaah yang Allah pilih daripada Malaysia, daripada kurang lebih 20 juta orang rakyat, bukan orang rakyat Malaysia, 22 juta umat Islam Malaysia. Populasi kita di Malaysia kurang lebih 35 juta, 33 juta. Mungkin saya ada kurang salah sedikit dalam fakta tersebut. Tetapi dia kurang lebih dalam 30 ke 35 juta. 30 ke 35 juta, maka diberikan kepada kita kuota daripada Saudi kurang lebih 33,000. 30 ke 33, itu normal kebiasaan. Baik, bila diberikan ini kepada kita, boleh dikatakan ia agak sedikit. Ia agak sedikit dengan jumlah jemaah umat Islam tadi. Tetapi kita katakan tadi rezeki. Kebarangkalian ada yang Allah lihat, dia memang nak pergi, Allah bagi pergi. Kebarangkalian daripada 33,000 tu, ada Allah terus suruh dia pergi. Kebarangkalian, Walaupun tak ada harta. walaupun dia tak ada harta, walaupun dia tak ada persiapan, ia bukan termaktub hanya pada ibadah haji saja. Ia termasuk juga dalam konteks yang kita sebutkan juga hari ini, undangan tetamu Allah melalui ibadah umrah. Dia bukan saja haji, dia juga termasuk dalam umrah. Lah umrah pun sekarang kita nak pergi dengan cara orang kata sekarang ni tengah trend kan. Ya, DIY. DIY. Do it yourself. ya, benar. Jadi macam bila zaman DIY ni saya yakin sepatutnya lebih mudah lagi lah orang sampai ke Baitullah tu kan kalau selain musim haji tu kan. Jadi macam umrah DIY ni Ustaz kan. Ustaz tengok kan walaupun dah mudah kan tapi apa yang apa nama yang Ustaz boleh sebutkan tentang bagaimana seorang yang dia sangat kaya ataupun dia berharta, kalau katalah dia biasa travel, pergi melancong, macam biasa secara bersendirian kan. Dan dengan trend yang boleh buat DIY ni pun, dia masih tak nak pergi menziarah Baitullah. Jadi apa nasihat Ustaz ataupun apa yang mungkin Ustaz nak perkatakan tentang masalah ini? Pada mereka yang sudah pun ada harta dan boleh berangkat, namun dia masih lagi memilih untuk tidak berangkat, sama ada melalui kaedah travel ataupun kaedah DIY, dia sebenarnya boleh kita katakan adalah kembali kepada salah satu daripada hadis Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat satu hadis ketika Ustaz tanyakan soalan ni, ya. Ni kita kira soalan cepu mas juga ni Ustaz. Kan? Ustaz tanya saya soalan cepu mas. Jadi saya pun dapatlah sedikit Allah SWT bagikan nampak. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan mafhumnya. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan harta dunia ini kepada hamba-hambanya,
maka Allah akan beri kepada mereka yang Allah cinta dan Allah tak cinta. Untuk harta dunia, Allah beri pada Orang yang orang yang dia dikasihi, cinta, orang yang orang tak yang dia kasihi tak boleh bagi. cinta. Itu dalam hal harta dunia. Innallaha yu'til mal liman yuhib wa man la yuhib. Walakin Allah, akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala yu'tid din, memberikan agama, kan, kepada liman yuhib. Hanya kepada yang dicinta. Jadi kembali pada soalan tadi, kita nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak buat baik, kan? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima melainkan yang baik-baik. Jadi untuk melakukan perkara baik ini, ia adalah gerakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya gerakan daripada Allah, izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La qudrata illa billah. Tidak ada kudrat melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ustaz, kalau dia ada 1 juta pun dalam akaun, Allah masih lagi tidak mahu dia datang. Walaupun dengan 1 juta, pastilah naik helikopter pun boleh ustaz. Saya pernah dengar ustaz, saya tak tahu betul tak betul. Saya pernah dengar adanya jutawan dekat Malaysia ni, mereka solat Jumaat ustaz dekat Mekah. Maksudnya setiap hari Jumaat tu dia pergi Yes. sembahyang Jumaat dekat Masjidil Haram. Sama ada setiap hari Jumaat ataupun sebulan sekali Jumaat di sana. Yang penting dia datang untuk Jumaat balik. Sembahyang Jumaat saja. Saya ada pernah dengar. Tapi saya tak dapat tahulah siapa orang ni. Kalau saya tahu, saya kejarkan ni. Saya minta dia belanja saya pergi umrah. Kan? Tapi Ustaz, maksudnya, saya bila dengar tu, apakah saya menolak? Saya yakin bahkan ada. Saya yakin bahkan ada. Sebab apa? Sebab kebaikan ini Allah pilih pada sesiapa dan kadang-kadang ia boleh melangkaui kita. Kita lihat kebaikan para sahabat. Macam mana harta sahabat? Para sahabat keluarkan harta mereka kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasul. Sayyidina Abu Bakar datang menuju kepada Allah, menuju kepada Rasulullah SAW ketika baginda Nabi memberikan satu iklan, kita akan berperang. Kita akan berperang. Maka, siapakah yang ada harta untuk menyumbang kepada pergerakan perjalanan kita ini? Datang Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar bukan biasa-biasa, masya-Allah. Datang dengan 50% hartanya. Nilaikanlah sekarang 100,000, 50,000 dia keluarkan. Bagi kepada Allah dan Rasul. Masya-Allah tuan-tuan. Masya-Allah. Ustaz, memang besar. Tapi kemudian Rasulullah senyum, Sayyidina Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar datang, Rasulullah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang membawa jumlah yang sedikit kecil Lebih daripada sikit Sayyidina daripada Umar. Sayyidina Umar tadi. Ya, tapi datang bawa. Rasulullah tanya, apa yang kau tinggalkan wahai Sayyidina Abu Bakar? Sebelumnya Sayyidina Rasulullah tanya pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, aku tinggalkan 50%. Aku tinggalkan separuh pada hartaku untuk anakku, isteriku, untuk keadaan akan datang. Tapi kemudian bila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar kata, aku tidak ada apa-apa lagi ya Rasulullah. Aku tinggalkan kepada keluargaku Allah dan Rasul. Bermakna 100%. Mana kalau dia ada 10,000, 10,000 dia bagi. Dia kalau ketika itu dia ada RM10, kita nilaikan dengan keadaan sekarang, RM10 dia beri. Jadi, macam mana dia boleh buat begini? Tidak lain tidak bukan anugerah yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemahaman dia, keyakinan dia, kekuatan dia, semangat dia untuk buat baik kepada kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dorongan kepadanya untuk buat kebaikan. Kebalikannya kalau Allah tak berikan, macam mana hartanya banyak pun, ia bukanlah satu kunci untuk mendapatkan pangkat selaku tetamu Allah. Maksudnya hidayah untuk menjadi tetamu Allah itu sendiri pun cukup mahal. Mahal. Itu juga adalah detikan sebagai jemputan menjadi Benar. tetamu Allah. Hidayah adalah ghali. Hidayah itu adalah yang paling mahal. Ya. Jadi kita belajarlah, dapat ilmu bahawa walaupun harta tu sendiri Banyak. tapi dia kalau dah bukan rezeki, dia tak jadi milik kita. Begitu juga dengan hidayah. Dia macam mutawif juga Ustaz. Ya. Dia macam mutawif juga. Mutawif, dia bukan ada duit pun nak datang setiap bulan. Kan? Bila Ayalah. jemaah tanya kan, Ustaz datang apa setiap bulan? Seronoklah Ustaz, kayalah Ustaz. Tak, salah jemaah bila beranggapan begitu. Jemaah beranggapan kaya. Padahal mutawif dia tak keluarkan apa-apa dia nak pergi. Tetapi Allah jemput dia ke barangkalian keinginannya untuk memberi faham kepada para jemaah
tentang apa yang ada di Baitullah, apa yang ada di Madinah. Keinginan dia, semangat dia, ilmu dia untuk dia sampaikan kepada para jemaah yang dia bimbing, yang dia ketuai, untuk mendekatkan diri mereka semua kepada Allah dan Rasul. Maka Allah berkenan lihat pengorbanan dia ini, keinginannya ini, lalu Allah kata, bulan depan kau pergi lagi lah. Kan? Tapi dia jangan sedih. Dia jangan sedih kalau tiba-tiba dia tertunggu-tunggu tak dapat lagi panggilan, tertunggu-tunggu tak dapat lagi panggilan. Biasa Dia tiap-tiap kena bulan pergi, letakkan diri dia macam jemaah juga. tiba-tiba tak ada panggilan kan? Ya betul. Dia kena letakkan diri dia macam jemaah juga. Sebab apa? Kena letakkan diri macam jemaah. Sebab semuanya panggilan. Ya. Semuanya panggilan. Ha. Kita kalau lagi jauh, lagi dekat lagi kita nak nilai, Ustaz. Kita bagi contoh paling mudah, Ustaz. Maaf cakap lah. Contoh, kerajaan Saudi sendiri, Raja Saudi. Apakah dia datang setiap tahun? Tidak. Dia akan datang pada masa-masa yang tertentu. Ya. Dan masa-masa yang tertentu itulah yang ditentukan oleh Allah untuk dia datang. Rezeki dia menjadi tamu. Ya. Kalaupun dia waktu yang telah tertentu itu dia tak mahu datang, takkan berlaku juga. Itu kembali balik pada la qudrata illa billah. Masya Allah, Ustaz. Jadi bila kita dah masuk pada bincangan kita ni, Ustaz, cuba Ustaz kongsikan sikit. Apa pengalaman dalam banyak-banyak pengalaman Ustaz bersama dengan Duyuf Rahman ni yang berbagai latar belakang yang datang. Mungkin ada yang perkongsian daripada mereka yang mereka datang jumpa Ustaz cerita. Sebenarnya saya ni kalau ikutkan memang tak ada benda kan, tapi boleh jadi tetamu. Ada tak Ustaz yang berlaku? Saya pernah membimbing jemaah. Kalau ikutkan dari pengalaman tak adalah banyak, Ustaz. Bermula pada 2017, Alhamdulillah. Allah masih izinkan sehingga kini. Sehingga Lama kini. juga dah tu. Ya. Kalau tiap-tiap bulan pergi tu. Dia kalau nilaikan dalam umur, mungkinlah dia dalam 10 tahun baru nak akil balik. Lebih kurang. Macam itulah kita baru nak akil balik lah dalam ibadah ni. Dalam bidang umrah ni. Kan? Jadi ketika satu saat saya pernah seorang jemaah, satu keluarga, bersama dengan mereka. Mereka bawa keluarga tersebut. Saya ingat lagi nama dia, Abang Syah. Panjang nama dia saya tak ingat. Saya ingat saya Abang Syah. Dia ini, dia bukanlah masuk dalam konteks yang tadi tu, dia bukanlah masuk dalam konteks tak mampu. Tapi soal rezeki ni. Rezeki Nak katakan rezeki. Mungkin ini cerita yang pertama lah saya dapat sampaikan. Saya dapat kongsikan kepada mungkin yang mendengar live ini, mendengar video ni, cuplikan ini pada waktu yang akan datang, iaitu Abang Syah ini, saya datang pada dia, saya terdetik nak berborak dengan dia. Jemaah ini pada tahun 2018. Saya berborak dengan dia, saya bertanya dengan dia, "Bang, abang kerja apa?" "Abang kerja apa?" "Saya jurutera, Ustaz." "Oh, gaji abang berapa?" "Mahal, Ustaz. Tinggi." Tapi itulah, sebelum saya sambung soalan yang lain, dia dah jawab dah lagi. Tapi itulah, Ustaz, saya sebenarnya baru tahu yang umrah ni wajib. Saya baru dapat tahu umrah ni wajib. Jadi sebab itulah saya datang. Kalau ikutkan memang Ustaz akan tanya, Ustaz akan tanya saya, duit dah banyak dah, kenapa lewat datang? Kan? Ya, duit dia banyak. Dia puluh ribu gaji dia. Setakat dia nak memberangkatkan anak dia, kumpul 2 bulan, settle dah. Tapi dia bergerak tu dalam umur yang lewat juga sebab anak-anak dia semua dah besar. Anak dia semua dah besar. Bahkan ketika saya bersama dengan anak-anaknya tersebut, bahkan anak-anak mereka pun ada saving masing-masing. Dia pernah tanya pada saya, "Ustaz, anak saya ni nak bayar dam pakai duit saya, duit dia. Ustaz, anak saya ni pun nak join program yang Ustaz buat ni, nak pakai duit dia, duit saya." Maknanya dia orang ada saving yang banyak, Ustaz. Ada duit sendiri Ya, lah. mereka bahkan ada duit sendiri. Tapi itu kita kata tadi, rezeki dan undangan daripada Allah ni tak kena masa, tak kenal waktu. Kan, bila Allah dah jentik, sampailah. Kan. Jadi dia bayar semua lepas pada dia tahu dalam kitab, dalam cuplikan-cuplikan video, dia dengar para asatizah sebut, huraikan maksud daripada undangan Allah dari segi ibadah haji dan umrah ini, bahawasanya bagi mazhab kita, Imam Syafi'i,
wajib seumur hidup sekali. Maksudnya hasil, Daripada hidayah tu datang ya, lepas dia terdengar ya, video-video perkongsian daripada ustaz-ustaz ya. asatizah-asatizah yang ada kan. Dia baru tahu yang dia dah boleh selesaikan dah rukun Islam dia. Lama dah. Maksudnya patutnya dah lama dah. Dah lama dah. Tapi alhamdulillah lah dia datang tu bukanlah terlewat. Cuma umur dia tu dah jangkau separuh abad, 50 ke atas. Maksudnya dengan asbab video-video, sebab tu saya pun kadang tu saya kata pada mungkin yang sedang menonton video kita ni pun, kita menganjurkan mereka untuk kongsi, share, like. Sebab saya teringat, saya sering ulang apa benda yang ni, kata-kata maha guru kita, tuan guru kita, Al-Fadil Ustaz Daud, Cik Ngah. Man dalla ala khair kafa'ili. Siapa dia yang mengajak orang ataupun mendorong orang buat kebaikan, pahala tu pun dia dapat. Jadi saya yakin dengan kita berkongsi pengalaman, kita bertahadus nikmah kan. Mungkin ada kita kata orang kata ambil gambar lah, jadi trend buat video di tanah suci dan sebagainya kan. Saya sering kali ingatkan juga pada jemaah, kalau nak buat, nak kongsikan boleh saya kata. Pertama biarlah kita tambah niat. Mesti betulkan niat lah kan. Supaya apa? Supaya itu pun menjadi jentikan hidayah untuk orang dua macam Abang Syah tadi lah. Dan kalau katalah dia datang bawa satu keluarga dia, berapa banyak pahala dah orang yang ustaz punya video tadi tu dapat kan. Ya betul. Jadi Dia tengok ustaz tu punya video. bukan mesti ustaz tu juga, orang yang share, yang like, yang algoritma tu sampai pada dia tu pun insya-Allah dapat sampai saya. Yang paling banyak dapat saham ni siapa? Rasulullah. Sebab kebaikan kembali semuanya kepada Rasulullah. Dia kembali balik pada Rasulullah. Rasulullah ajaran kita pada semuanya. Maka kembali balik. Sebab tu kata salah seorang ulama, mengatakan apa, tatkala kita ingin buat baik, betul macam kata ustaz tadi kan, kita niatkan kan, kita juga selitkan, kita nak jadikan mereka semua dekat pada Allah dan Rasul. Baik video tu kecil ke, video tu singkat ke, apa, ada mesej kebaikan yang kita ingin sampaikan, ataupun mungkin kita anggap biasa-biasa, tapi kita niatkan juga biar ada kebaikan. Sebab nanti semoga dengan kita niatkan kebaikan itu, orang lihat yang dia nampak yang baik-baik. Kan? Dia nampak yang baik-baik. Sebab bila dia nampak yang baik-baik, maka akan muncullah yang baik-baik. Masya Allah Ustaz. Memang menarik perhatian lah. Ya Allah tu dia tak bagi sesuatu tu, benda tu kadang-kadang Allah memberikan pada waktu yang tepat dan sesuai dengan keadaannya. Ya benar. Sebab Allah lebih tahu kita. Ya. Sebab Allah lebih tahu kita. Sebab tu Allah kata di dalam Al-Quran, Ustaz, saya teringat apa kata Ustaz tadi tu, pemberian pada waktu yang tepat. Allah tak beri apa yang kita nak, tapi Allah beri apa yang dia tahu kita apa yang dia tahu untuk kita. Sebab itu Allah kata kita dah awal-awal Allah dah tegur kita, Allah dah didik kita, Allah dah pesan pada kita dalam surah Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Barangkali engkau menyukai sesuatu tapi ia buruk buat dirimu. Barangkali engkau membenci sesuatu tapi ia baik buat dirimu. Tu barangkali kalau kita ada duit, kita rasa kita nak pergi umrah. Macam kita nak habiskan duit untuk pergi umrah ni macam rasa rugi. Yelah, kita ada 30,000. Tiba-tiba kita kena bayar untuk isteri kita dan diri kita 15,000. 15,000 akan susut daripada akaun kita. Lalu kita melihat 15,000 ni ke mana? Hanya semata-mata pergi ke Arab Saudi. Ataupun hanya semata-mata pergi kepada Kaabah dan Madinah Al-Munawwarah. Maka dia akan melihat seolah-olah itu tidak ada pulangan. Seolah-olah itu akan ada kerugian. Sebenarnya tidak. Setiap sen yang kita keluarkan di dalam kebaikan dan usaha dalam mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul, itu diberikan ganjaran kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu di dalam Al-Quran. Sebenarnya, Ustaz, adalah mereka perlu menerima dan memahami dengan jelas undangan Allah SWT itu, dan semoga kalau dia memahami dengan jelas, mengetahui dengan jelas, dengan semangat tersebut, keinginan tersebut, kalaupun dia belum pernah dapat datang, Allah akan beri keinginan yang lebih kuat kepadanya untuk datang bertamu
ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Ustaz, eee, para alim ulama kita, salaf soleh terdahulu, mereka orang-orang soleh kadang menganjurkan juga untuk, yelah mungkin kita tak ada harta, tapi kita nak supaya meraih ataupun mendapat jemputan tu sendirilah dengan cara kadang-kadang kita memperbanyakkan talbiyah, kan. Kita menziarahi orang yang nak pergi buat haji ataupun umrah, kita hantar mereka. Itu pun juga adalah salah satu, penyebab yang boleh mengundangkan ataupun apa nama, menjadi cetusan untuk kita mendapat jemputan Allah Menjadikan ia SWT. sebagai penambah inspirasi kepada kita, memberikan motivasi dan inspirasi pada kita untuk kita terdorong dapat uh, beribadah melalui ibadah umrah ataupun haji tadi. Benar Ustaz, tapi kalau Ustaz perasan, uh, perkara-perkara tersebut dia sudah sepi dah sekarang. Dia dah sepi Ustaz kalau Ustaz perasan. Saya Macam duduk di hantar kampung. orang Ya, pergi ya, umrah apa kita semua. duduk dekat kampung. Kalau dulu Ustaz, orang nak pergi haji ni, orang nak pergi haji ni, orang yang mendengar dia nak pergi haji je, berduyun-duyun datang rumah dia. Dia tak perlu buat kenduri pun. Dah jadi macam kenduri dah rumah dia setiap hari. Sebab orang datang. Leman contoh. Leman, aku nanti kau nak pergi, kau doakanlah aku, selit sikit. Kan? Kemudian yang seorang lagi datang, Leman, doakan aku, selit sikit. Mereka faham, mereka sedar, mereka tahu undangan tersebut adalah undangan besar. Tetapi lah ni, zaman kita ini, tradisi tersebut ataupun perkara tersebut ataupun peristiwa tersebut dah kurang. Dah kurang. Apakah sebab Hmm. faktor generasi ataupun kerana trend? Dia lebih ke dia sebenarnya salah satunya adalah mungkin daripada lingkungan kita duduk tersebut. Kalaulah lingkungan kita duduk tersebut Ustaz, semuanya membawa haluan sendiri, maka semua akan Nafsi. memikirkan diri sendiri. Contohlah kita duduk di dalam satu taman. Kita duduk dalam satu taman itu pun dalam satu baris taman tersebut mungkin 20 rumah. Bahkan rumah yang pertama tak kenal rumah yang nombor 2 sebelah dia. Macam bagaimana dia akan berlakunya saling menghormati satu sama lain, berlakunya saling mengingati satu sama lain. Kan? Apatah lagi kalau dalam undangan ini, kalaulah kawan dia di rumah yang pertama tadi dapat Jiran sebelah panggilan, pun tak ni. jiran pun mungkin biasa saja. Mungkin biasa saja. Jadi dia kena bermula semua tersebut. Kan? Semua-semua kebaikan tersebut, aura-aura kebaikan tu kena hidup di dalam lingkungan. Sebab itulah bahkan ulama berselisih pandangan bagaimana seseorang anak itu boleh menjadi baik. Mereka berselisih daripada apa Ustaz? Yang pertama, lingkungan. Ada ulama kata faktor lingkungan menjadi salah satu faktor terbesar asbab untuk anak tu jadi baik. menjadi, Ulama yang lain mengatakan faktor keturunan. Keturunan pun menjadi salah satu asbab anak tersebut boleh menjadi orang yang baik. Akhirnya sepakat para alim ulama mengatakan kedua-duanya kuat. Kedua-duanya kuat. Dan kalaulah seorang itu menjadi dengan asbab kedua-duanya, itu yang terbaik. Lingkungan dia, keturunan dia baik-baik, lingkungan dia pun baik-baik, itu terbaik. Tapi kalau dia keturunan tak baik, kemudian dia hidup pada lingkungan yang baik, dia menjadi baik, itu pun bagus juga. Ataupun lingkungan dia tak baik, tapi keturunan dia baik dan dia menjadi baik, maka itu pun terbaik juga. Maka tradisi tadi, kita kembali kepada tadi Ustaz, tradisi tadi itu dah hilang. Kalau dulu orang nak pergi haji, satu kampung datang. Sekarang, mungkin setengah kampungnya datang. Mungkin yang lain dah sekarang pun dah mudah. Mungkin hanya melewati melalui WhatsApp. Leman, selamat ya, jangan lupa doakan aku. ucap Ya, hanya saja, ya. ucapan. Apakah ia tidak boleh? Boleh. Cuma adalah lebih baik kita datang kepadanya. Itu untuk pergi Ustaz. Kalau untuk pulang pula, dah pulang, bila dah pulang, biasanya jiran-jiran keluarga saja yang datang untuk meraihkannya. Orang Korea semua tak datang. Saya pernah melihat di dalam satu kampung, saya pernah mendengar dalam satu kampung, bila ada seorang jemaah mereka pulang daripada haji, seolah-olah sambut Ketua Menteri. Rumah dia dipenuhi dengan makanan, kenduri, sambut. Sebab dia Orang balik raikan. haji. Raikan dia. Tanpa dia suruh. Tanpa dia suruh.
Ini nak menceritakan apa? Menceritakan agar benda tu kalau wujud, sebenarnya apa? Untuk memberi semangat orang lain yang melihat peristiwa tersebut, bahawasanya undangan ini bukan biasa-biasa. Dapat undangan ni je Mahal balik, undangannya. Allah jadikan dia luar biasa. Masya Allah. Bukan Allah jadikan dia berharta pun, tapi Allah jadikan dia punya akibat daripada undangan yang diterima ini, Allah jadikan dia dipandang, dia dilihat. Saya pernah tengok, video yang viral daripada negara jiran kita lah kan. Yang mana ada satu budaya mereka ni, orang yang balik daripada haji ni, dia tak boleh jejak tanah selama 40 hari. Dia Oh, kendung. Masya Allah. Tak silap saya ada. Cuba kita Ada boleh juga, tengok, ya semak kan. Sampai Katanya begitu ada sekali Ustaz, apa nama, adat tu masih wujud sampai Masih sekarang. wujud Di ya? negara jiran kita lah yang saya tengok kan. Dia kata tak orang tu memang nak ke mana-mana dia akan digendong, tak dibenarkan jejak tanah. Begitulah mereka nak memuliakan tetamu Muliakan, Allah. Masya Allah. Mungkin ada orang kata apalah ni, tapi Berlebihan, mungkin ada boleh, kata tapi kita berlebihan. lihat maksudnya, pertama betapa mahalnya tadi kita kata kan, jemputan Allah tu sangat mahal. Yang kedua, bila balik tu sudah tentulah orang meletakkan satu title, satu gelaran yang cukup besar. Bila kata haji tu, dia dah menyempurnakan ke semua rukun agama kan. Jadi dia membawa satu amanah yang besar. Jadi kita lihat sekarang ni tu kata bukan hanya sekadar pergi perjalanan tu sebab faktor kerana dia pergi tu untuk menjadi tetamu Allah tu hanya kerana belanja dan sebagainya, tapi ditingkatkan juga. Macam Ustaz kata dia kan, tingkat darjat kan. Diberikan kemuliaan. Kerana apa? Kerana dah menjadi tetamu Allah. Jadi itulah Ustaz. Kita Masya Allah banyak ilmu baru kita dapat hari ni. Mungkin kita yang di luar sana pun mungkin ada pengalaman baru, boleh kongsikan dalam kita punya segmen komen kita apa semua kan. Jadi begitulah dalam kehidupan kita ni, rezeki ni memang berkait rapat. Dia bukan hanya sekadar soal jemputan diri tamu Allah satu, tapi dalam kehidupan kita harian kita ni, soal rezeki macam Ustaz kata tadi, nak melahirkan anak yang soleh kan. Anak yang soleh juga adalah satu rezeki. Ustaz. Jadi macam mana dengan dunia sekarang ni Ustaz? Yang Ustaz tengok, yang Ustaz mungkin boleh kongsikan kepada kita dengan soal bagaimana cabaran dunia sekarang ini nak mendidik anak-anak. Baik, Alhamdulillah, soalan macam luar tajuk Ustaz. Tapi tak apa Ustaz, Tapi kita kita bercakap kira rezeki ya, ni. benar. Ya, Sebab sebenarnya rezeki. saya yakin orang yang pergi haji, pergi umrah ni, Hmm, antara benda yang dia nak minta sangat, yang dia nak doakan sangat diinginkan, juga ya. adalah nak Waladun soleh. waladan soleh. Benar, ya. Ha. Anak yang soleh ini kadang ada orang dia punya faham adalah anak tersebut serba serba-serbi seperti orang yang baik Dengan cakap. ataupun dengar cakap ataupun sentiasa ibadah, solat, zikir, solawat, sebab perkara-perkara baik lah. Sebenarnya konteksnya meluas sedikit, kata ulama. Ya, anak yang soleh ini adalah anak yang dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian dia mengingati ibu bapanya dan berdoa pada ibu bapa dia, kemudian dia melakukan pekerjaan hariannya. Itu sudah cukup masuk dalam konteks anak yang soleh yang mendoakan kepada kebaikannya. Nah, kembali pada pertanyaan Ustaz, macam mana kita nak mendidik anak di zaman ini menjadi anak yang soleh? Dalam didikan, jangan lupa ketika kita mendidik anak, kita sentiasa meletakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi keputusan yang terbaik kepada anak yang kita buat ini. Setelah kita contoh, kita bawa anak kita sekolah. Kita bawa anak kita ke sekolah. Apa jua sekolah? Baik madrasah, baik sekolah rendah, baik sekolah swasta, mahat tahfiz, apa jua sekolah. Bila kita sudah usaha untuk memberikan pendidikan kepadanya, maka kemudian kita jangan lupa doa pada Allah, ya Allah, aku sudah hantar anak aku, menunaikan amanah aku menghantar anak aku tempat ilmu. Maka engkaulah yang memberikan ia kekuatan untuk mendapatkan ilmu. Itu yang sering saya lakukan bila saya
hantar anak saya doa. Kita kena doa. Kerana kadang-kadang kita lupa tentang perkara ini, doa. Ramai orang memandang doa hanya di atas tikar sejadah selepas solat. Doa itu di mana-mana. Bukan mesti dekat Kaabah je kan. Betul. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ud'uni, memohonlah kepada aku, mintalah kepada aku, rayulah kepada aku. Astajib lakum. Aku akan sambut, aku akan terima, aku akan kabulkan. Maka bila kita letakkan dia, kemudian jangan kita terus membuat riset dalam kepala kita hantar dia sekolah, dia mesti dapatkan sekian-sekian. Tak. Kerana apa? Kita tugas lakukan amanah. Allah yang bertugas memberikan yang sepatutnya. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah bermaksud serahkan itu, anak tu kita dah lahirkan dia, kita kata serah aja. Tak. Kita kena ikhtiar, kita kena usaha, kemudian serah. Nak kena didik lagi, tarbiyah dia lagi Ya. dengan agama. Kemudian dengan ilmu-ilmu alat. tak kala adanya kebaikan daripada anak itu, pujilah pada Allah dan suruh anak puji pada Allah. Sebab apa? Kebarangkalian apa yang dia dapatnya itu, pasti dan pasti, sedikit daripada usahanya, lebihnya perkenan daripada Allah. Contohlah, kita seronok anak kita dapat nombor 1. Kan? Masya Allah abang, hebat abang. Masya Allah kakak, hebat kakak. Kan? Kata bagus. Usaha yang bagus. Tak sia-sia ayah didik kamu semua. Habis kalimat. Kan? Tak sia-sia ibu didik semua. Bagus. Tapi kita lupa pesan pada anak kita. Jangan lupa syukur pada Allah. Sebab apa yang kita dapat buat di dalam ketapperpiasaan kita, semuanya izin daripada Allah. Jadi kena syukur pada Allah sebab Allah yang bagi. Yalah, kita macam tu juga saya tengok ialah macam orang yang pergi ke Baitullah ni kan, buat umrah ni kan. Yeah. Dia rasa macam kemuncak lah ibadah tu sendiri. Yeah. Tapi apakah boleh juga kita katakan bahawa umrah tu sendiri dia adalah satu permulaan? Ini macam mana Ustaz? Umrah bukanlah satu permulaan untuk seseorang itu bergerak menuju kepada kebaikan. Ia boleh jadi sebagai permulaan, ia boleh jadi sebagai penambahbaikan, ia boleh menjadi sebagai sumber utama untuk seseorang itu berubah. Jadi baik atau bertambah baik atau lebih baik. Ya, ia kembali kepada bagaimanakah dia menyambut seruan tadi. Dia menyambut seruan tadi. Seperti mana saya sebutkan awal tadi Ustaz, bahawasanya undangan Allah ini ada satu saat kepada orang yang benar-benar sudah bersedia. Dia benar-benar menginginkannya. Dia seperti mana juga, undangan ini seperti mana juga kematian kurang lebih. Dia begitu juga. Kita bersedia, ada orang dah bersedia, ada orang sudah bersedia untuk meninggal. Dan dia memang merindukan kematian. Ada orang bersedia pada kematian, tetapi masih menginginkan kehidupan. Ada orang tidak bersedia langsung. Tetapi ketiga-tiga jenis ini, kematian telah ditetapkan. Begitu jugalah undangan. Undangan apabila sudah ditetapkan, akan ditetapkan oleh Allah SWT. Bezanya, ada orang sudah bersedia. Bersedia inilah dia datang kursus, dia hadir kursus. Yang tak bersedia pula, kadang-kadang dia tak tahu, tiba-tiba lah mak bapak dia ajak dia. Kan? Dia tengah santai-santai dengan kawan-kawan, mak dia kata, hujung bulan ni, 2-3 bulan nanti kau ikut mak ya. Teman mak. Dah daftar dah pun. Mak dah daftar dah. Selesai. Mak pun tak sedia. Masa itulah. Ketika itu yang berbaki tempoh yang ada untuk dia berusaha. Kemudian ada lagi yang dia sudah sedia ada sikit-sikit. Tapi belum ada kecukupan. Ini bila dia semua datang menerima tetamu Allah, nilai dia itu ataupun mutu ataupun kesannya masing-masing. Bergantung pada jenis masing-masing. Contoh, yang sudah menginginkan kebaikan, menginginkan nak buat baik, dapat datang tempat baik, dia tambah buat baik, maka dia balik, dia akan bawa semangat ingin menambah baik. Apabila dia datang sebagai orang yang belum sedia buat baik atau belum sedia untuk baik, masih lagi santai-santai kan,
Jadi bila dia dapat, barangkali dengan beradanya di tanah haram, permulaan buat baik, dia dapat menambah baik daripada kurang menambah. Ataupun kadang dia masih lagi macam tu. Sedikit-sedikit saja mungkin. Mungkin contoh daripada awal tak jaga solat, sekarang dah pergi Mekah, setiap minggu, setiap hari ibu tarik, ayah tarik pergi solat, akhirnya jadi jaga solat. Sebab itu ketika saya membawa jemaah, Ustaz, saya mengatakan, apa jua kebaikan yang kita belum pernah buat, cuba buat dekat sini. Kebarangkalian segala kebaikan yang kita buat, Allah beri kunci istiqamah. Lalu, Maksudnya nak dapatkan istiqamah tu mudah-mudahan dengan berkat tanah haram tu ya, sendiri. lalu kita pulang, kita dapat istiqamah kebaikan tu. Walaupun selawat, walaupun zikir, walaupun istighfar, walaupun 2 rakaat duha. Apakah benefit di sana bila kita mulakan? Pahala ganjaran yang berlipat kali ganda. Kemudian kita dapat peluang istiqamah. Saya selalu sebut pada jemaah, sebelum kita keluar pada tanah haram, niat apa kebaikan kita, kita diberikan oleh Allah peluang, kekuatan untuk istiqamah. Kerana apa? Al-istiqamah khairun min alf karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ulama ini, para wali ini, mereka tidak menuntut karamah itu untuk menjadi seorang yang hebat. Tetapi karamah itu dinilai daripada istiqamahnya mereka fil khair, dalam kebaikan. Walaupun dapat 5 waktu di masjid. Bukan semua orang dapat buat 5 waktu di masjid. Berjemaah di masjid. Ya. Di dalam masjid, 5 waktu di masjid, 5 waktu di masjid bersama dengan imam masjid tersebut di saf yang awal di takbiratul ula. Takbiratul ihram yang pertama. Mungkin sehari boleh buat. 2 hari, 3 hari, dah culas. Tapi kalau nak sentiasa tu, Ya, istiqamah mudawamah kunci. itu. Masya Allah. Jadi tu Ustaz, kita kata tadi, dan apa dia persediaan terbaik seorang tu, mungkin mereka pendengar-pendengar kita luar sana tu mungkin dia kata okeylah, tak apalah, saya dah terdetik hati ni nak pergi buat umrah apa semua kan, tapi apa persediaan terbaik yang pesanan Ustaz, yang bila Ustaz berdepan dengan jemaah, Ustaz tengok berbagai-bagai gaya dan latar belakang yang datang, ragam yang datang tu, apa dia antara pesanan-pesanan persediaan yang utama yang perlu dilakukan oleh bakal-bakal tetamu Allah ni? Okay. Pertamanya bila saya bertemu dengan jemaah yang di Malaysia ataupun rakyat Malaysia ataupun masyarakat yang saya tahu dia belum pernah pergi, contoh daripada kalangan kenalan saya, para jemaah saya ataupun anak-anak murid saya, bekas anak murid, saya akan pesan pada mereka, letakkan dorongan untuk pergi ke Mekah ataupun Madinah dengan cara yang pertama, menghadirkan diri dalam kursus yang dibuat di mana-mana travel secara percuma ataupun melalui online, kan. Didik diri, dengar intro-intro, cerita-cerita mereka tentang kebaikan di tanah haram, fadilat di tanah haram, kemudian hukum hakam dan kaedah pelaksanaan ibadah tersebut. Semoga ia memberikan jentikan semangat pada diri kita, iaitu kepada mereka yang tak pernah datang. Kemudian kedua, saya kata pada mereka, letakkan deposit. Tak apa, letakkan deposit kepada mana-mana package yang kita berminat, daripada mana-mana travel. Tidaklah tertumpu hanya kepada Faizin. Yang penting travel tersebut adalah travel yang dipercayai untuk kita kelolakan hasrat kita, untuk kita tunaikan hasrat kita. Jadi pertama, letakkan deposit. Oh Ustaz, saya tengok macam saya tak mampu. Kerana kita memandang daripada kekuatan kita. Kita tidak pernah lihat daripada kekuatan daripada Allah. Kita tidak pernah melihat pada kemampuan daripada Allah. Itu lumrah manusia. Lumrah insan. Insan itu dhaif. Kata Allah dalam Al-Quran, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku sekali-kali ingin selalu untuk memberi keringanan pada kalian. Kerana aku tahu, aku cipta kalian tu lemah. Tapi kita dah lah lemah, tapi bongkak, sombong.
tak pernah ingat pada Allah. Masya-Allah. Simpan duit pun kita ingat, ya tak cukup ni. Itulah kita punya. Itu Kita pula rasa kita pula yang betul, normal, mampu kan. itu normal kita rasa begitu, Ustaz. Kita rasa gitu. Jadi kita nak perbetulkan. Jadi bila saya beritahu pada anak-anak murid saya, kamu dah kerja, letaklah deposit. Kemudian deposit tu letaklah setahun sebelum ke. Kemudian tambah. Sebagaimana kamu letak deposit nak beli barang-barang dunia. Motor kamu, kereta kamu. Kemudian kamu istiqamah tak bayar bulan-bulan. Pasti istiqamah. Macam itulah buat umrah. Bayarlah 500 ke, 300 ke. Tak lama pun, dia tak perlu lama. Dia lepas kamu dah pergi, dah selesai, dah balik, dah habis dah. Kadang-kadang bila orang tahu kita dah nak pergi lagi, kadang-kadang waktu tu macam menjadi adat tadilah. Ya. Orang tahu kita dengar nak jadi tamu Allah, datang. Ya, ada Dalam bahkan sampingan-sampingan lain-lain. Sebab apa? Niat yang baik ni memang Allah akan jadikan jalan keluar kepadanya kebaikan. Pasti. Sebab itu, pernah saya mendengar ada seorang ulama di Yaman, setiap malam dia akan berniat dengan 1000 niat. Setiap malam dia niat untuk esoknya dia kalau diberikan kehidupan lagi, diberikan nyawa lagi oleh Allah, dia nak buat 1000 kebaikan. Dia akan tulis 1000 kebaikan tu dalam satu nota dan dia akan hafalkan, dia akan bacakan setiap malam sebelum dia tidur. Apakah yang dia tulis? Antaranya contoh, besok ya Allah kalau kau beri aku rezeki yang lebih, aku nak bantu para anak yatim. Aku nak bantu ibu tunggal. Aku nak ziarah orang sakit. Aku nak sampaikan ilmu. Aku nak pergi mengunjungi orang-orang yang memerlukan bantuan. Aku nak beri bantuan. Segala niat. Apakah fungsi niat tersebut? Dikatakan apabila kita berniat untuk buat baik, itu dah dapat kebaikan. Dan kata pepatah Arab, faman nawa khairan athmara khairan. Wa man nawa syarran athmara syarran. Siapa niat baik, benih akan keluar benih-benih baik. Barang siapa yang niat buruk akan keluar benih-benih buruk. Itu untuk kepada jemaah yang pertama kali. Apabila jemaah yang sudah pulang pula, saya dah bimbing mereka selama 12 hari. Kebiasaan package kita kan memang 12 hari mana-mana travel kan. 12 hari, sekarang lah kadang ada buat 9 hari. Baik. Sekarang 9 hari itu jadi faktor pada kos lah. Utamanya untuk memberikan lagi kepada jemaah setidak-tidaknya masih lagi dapat pergi ke Tanah Haram berdasarkan bajet mereka, kemampuan mereka. Jadi yang dah pulang ni pula saya akan cakap pada mereka, apakah yang terbaik untuk mereka agar keluar daripada Tanah Haram membawa lisan yang baik-baik. Kerana kebarangkalian lisan daripada mereka yang baik-baik berkaitan Tanah Haram akan menjentik semangat masyarakat sekelilingnya, ahli keluarganya, sahabat handainya untuk datang ke Tanah Haram. Itulah ikhtiar kita. Selepas pada itu, terserahkan kepada Allah. Kerana Ustaz, saya ada ramai kawan. Ustaz pun saya rasa pernah menghadapi situasi ini. Kita ada ramai kenalan. Kita bahkan ada adik-beradik, ahli keluarga, pakcik makcik, yang mana harta mereka itu sudah memungkinkan mereka sudah sampai. Tetapi kenapa mereka tak sampai? Kemungkinannya salah satu asbabnya mereka bukan saja tidak bersedia, tapi hasrat memang tidak ada lagi. Tidak ada Masih belum keazaman. lagi. Benar. Untuk berada di Tanah Haram. Masya-Allah. Jadi begitulah tuan-tuan, wan, kasih Allah sekalian, sahabat-sahabat ni kata Allah. Masya-Allah, banyak ilmu, banyak input, banyak info, perkongsian yang kita dapat dalam episod kita kali ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syahrul Naim. Mungkin ada di antara kita yang sedang menyimpan duit nak pergi umrah, yang dah menabung ataupun yang dah bayar deposit, yang nak cukupkan, ataupun mungkin yang terpaksa tangguh dan sebagainya. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah pemudahkan. Jangan berputus asa. Dan juga janganlah kita mengukur kasih sayang Allah tu dengan cepat atau lambatnya kita datang ke Baitullah menjadi tamu Allah. Kadang-kadang kita yakin ada terlintas di kalangan kita kan, mungkin aku ni banyak dosa, aku ni belum layak, aku ni mungkin tak mampu lagi nak pergi, ataupun ketakutan-ketakutan yang menyebabkan kita rasa macam lemah semangat, lemah jiwa kan.
Tapi mudah-mudahan dengan perkongsian yang kita dengar daripada Ustaz Syarul, bagaimana rezeki itu sendiri dan keazaman itu sendiri untuk kita menjadi tamu Allah, selain daripada rezeki itu, keazaman itu sendiri juga boleh mencetuskan asbab hidayah kita menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sedang nak mendidik kita melalui penantian, kesabaran, dan insya-Allah apabila kita dapat sesuatu tu dengan sabar, dengan menanti, bila sampai waktunya kita melakukan perjalanan itu dengan benar-benar menghargainya. Kita bersungguh-sungguh mensyukuri nikmat tersebut. Jadi kadang-kadang bila benda mudah dapat ni, So, cepat kita nak cepat jemu. Betul? benda mudah dapat, cepat kita tinggalkan, Cepat kita cepat kita tinggalkan. lupakan. Cepat lupa. Tapi kalau benda satu benda yang susah tu, insya-Allah kita akan sangat-sangat menghargai detik-detik, dan setiap waktu kita berada di tanah haram dalam perjalanan kita pastinya nak mengisinya dengan sebaiknya. Kita takkan nak berlalai-lalai kan, takkan nak membiarkan waktu itu berlalu begitu saja, insya-Allah. Jadi jangan berhenti berdoa, teruskan berazam, teruskan menyimpan, teruskan berusaha, teruskan membaiki diri, teruskanlah meminta kepada Allah SWT, kerana Allah mencintai hamba-Nya yang tak pernah berputus asa daripada rahmat-Nya. Jadi mungkin satu hari nanti kita tak tahu, tiba-tiba telefon kita berbunyi ataupun masuk WhatsApp, suruh hantar pasport. Ada orang taja, kita tak tahu kan. Ataupun kita masuk apa-apa pertandingan yang kita pun dah terlupa, itulah yang akan menjadi asbab untuk kita menjadi bertemu Allah SWT. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa jua yang kita lakukan, kita usahakan, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada kami, dan terima kasih sekali Ustaz mengucapkan bersama-sama kita dalam bicara Faizin ini. Dan sememangnya dalam bual bicara kita ni, kita nak berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu dan juga tips-tips kepada mereka di luar sana. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab untuk tersebarnya kebaikan dan lebih ramai menjadi tamu Allah, insya-Allah. Kalau tidak pun bersama dengan Faizin, pergilah dengan mana-mana sekalipun. Pastinya kena bersama dengan Faizin, Ustaz. Pasti Sebabnya kerana dia melihat video kita ini, salah satu mudah-mudahan. pencetus semangat. InsyaAllah. Tapi inilah bukan kita kata wajib. Pastinya lah, kalau kata apa, kebiasaannya bila kita ni, bila teringin buat baik, kemudian dapat satu dorongan daripada seseorang untuk buat baik, maka dia akan kembali kepada seseorang tersebut. Orang yang mengajar. Ya, kebiasaannya begitu. Masya-Allah. Jadi semogalah para jemaah, para pendengar yang melihat video kita ni, podcast kita ini, Bicara Faizin ini, pada waktu akan datang, baik setahun, sebulan akan datang, mereka terbuka hati untuk berangkat menuju ke Baitullahil Haram, mereka rujuk kepada Faizin Travel and Tours. Amin, Ataupun insya-Allah. kalau dia masih lagi belum berasat dengan Faizin Travel and Tours, kerana mereka mungkin mengenali travel-travel yang lain atau di kalangan ahli keluarga mereka ada, tak apalah. Yang penting pergilah umrah. InsyaAllah. Pergilah umrah. Masya-Allah. Jadi tuan-puan, terima kasih bersama kami. Rumah Allah akan sentiasa berdiri megah. Tapi yang lebih penting adalah apakah hati kita bersedia untuk menuju kepadanya. Kerana hakikatnya perjalanan ke Baitullah itu tidaklah bermula di lapangan terbang, tapi ianya bermula daripada detik dan saat kita seorang hati hamba yang penuh dengan keikhlasan menyebut, "Ya Allah, aku ingin menjadi tetamu, Ya Allah." Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh yang menonton, yang kongsikan, yang share, yang subscribe, yang tekan loceng video kita ini. Mudah-mudahan kebaikan kembali kepada tuan-tuan dan kita dijemput menjadi tamu Allah dalam masa yang terdekat ini ataupun bila-bila masa lagi, insya-Allah. Saya mohon maaf di atas kelemahan dan kekurangan. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada tetamu kita Ustaz Syarul Naim. Kita tutup podcast kita ni atau audio seri kita ni dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Faizin nama dipercayai, membimbing langkah ke tanah suci. Umrah yakin sempurna, Faizin bersama kita. Perjalanan terjamin penuh makna. Faizin pilihan utama. Faizin umrah yakin sempurna.